Angel GT. Ada sebab kenapa aku pakai tayar ni sebenarnya. Assalamualaikum, selamat morning. Nice weather today. Semalam pun panas. Malam hangat. Let's go to work. Apa boy ikan masin ni? Ini cuaca elok macam ni, ramai lah pergi ride ni. Aku kerja lah, kerja. Hari ni kerja sampai petang. Ini ikut sini sebab semata-mata nak tengok. Selalu biasa jalan nak ke Simpang Pulai tu. Banyak orang pergi ride nak naik ke Simpang Pulai. Oh lawa dah jatuh titu ni. Geram tengok dia. Hei! Sabarlah. Aja pun. Alright, so lepas setahun lebih dan mileage dah pun 14,000. Aku baru je tukar tayar standard ke standard, tayar standard hilang kepada Pirelli Angel GT depan belakang. So far untuk 2-3 hari aku atas ni, aduh, boleh lah. Nak kata power sangat tu memang tak lah kan. Tapi yang aku rasa macam pelik sikit, tayar belah depan dia. Rasa berat lah tayar depan dia. Dia rasa berat. Lagipun bila tukar tayar dua ni kan, bila aku lean nak masuk corner kan, dia macam nak suruh turun lagi. Tapi aku tak berani. Aku bukannya, sebab kita dah biasa dengan tayar dulu kan, setahun. Memang jadi tak apa yakin pun kalau aku nak turun pun. Tapi ni dia macam nak suruh turun lagi. Tayar tu sendiri yang membawakan motor tu nak turun. Jadi aku macam awkward sikit lah nak bawa. Tu sekarang pun tengah nak membiasakan diri. Lagipun aku bukan tukar tayar. Aku set suspension belakang. Aku hantar kedai nak suruh dia orang nak suruh dia orang adjust preload. Dia orang malas nak buka pula. Aku nak buat sendiri, aku bukan tak erti sangat pun. Aku nak naikkan preload je. Aku tak nak keraskan suspension sebenarnya. Sebab kalau keraskan suspension, dia memang keras betul rasanya. Jadi dia tak apa-apa nak sonok sangat. So aku nak kena adjust balik suspension belakang ni. Lepas tu kena cubakan juga naikkan preload ni. Sebab bila aku naik motor ni, dulu masa beli, aku masih lagi tenjek lah. Tenjek sikit je. Tak boleh je flat footed. Tapi sekarang bukan setakat flat footed,
Siap kaki bengkok lagi baik. Motor dah rasa rendah gila lah. Aku yang dah berat kan, kau tak tahu lah kan. Lepas tu aku adjust clutch lever ni, bagi panjang sikit dia punya ni. Sebab kalau sebelum ni, sebab aku tukar lever ni kan, lever aftermarket ni, so aku nak tukar gear tu dia jadi kasar sikit. Dia jadi macam susah nak masuk gear. Nak free gear apa tak lagi. So pemain kata try panjangkan sikit. Barulah dia senang nak neutral. Tu tengah nak membiasakan diri sikit. Abang tak payah macam pancit sikit je tu bang. Tu masih lagi dengan tengah membiasakan diri dengan setting-setting yang baru. So far tayar ni dah 2-3 hari ni makin lama makin nampak improve lah. Mungkin dulu ada lilin dia, jadi dia tak apa sedap sangat lah bila kita nak ambil corner kan. So itulah kenapa kalau tanya orang, masih orang akan cakap kenapa tak ambil alah-alah, ambil je lah road safe, mileage tinggi apa semua kan. So modal aku tak cukup masa tu. Lagi apa aku nak tukar 2 tayar sekali depan belakang, sebab aku tak suka campur-campur tayar. Maybe kalau aku pakai road 6 ke atau Bridgestone ke apa-apa je lah, yang tayar yang lebih premium, lebih mahal, aku mungkin pakai try tahun depan lah kot, insyaAllah kalau ada rezeki. So sekarang pun bukan tayar lokal-lokal, bukan lah. Dia masih tayar tayar GT. Tayar GT ni apa? Touring lah, tayar touring lah. Kalau ikut review tayar ni boleh lah pakai kan. Dia punya masa wet dia agak okey kat lah. Cuma untuk ambil corner yang dahsyat-dahsyat tu maybe bukan dia lah. Kalau nak main corner, prefer untuk ambil Rosso 4. Aku tak ambil Rosso 4 sebab aku nak lebih pada banyak guna daily. Aku jarang sangat main corner. Jadi itu lebih sesuai lah untuk aku punya penggunaan. Apa kita test dulu berapa lama dia dapat bertahan. Kalau dapat lebih daripada 10,000, dapat 15,000 pun okey dah rasanya. Rasa standard lah tu. Kalau aku kalau nak sampai 10 ke 15,000 tu pun dalam setahun juga. Motor ni sangat jarang untuk jalan-jalan jauh, tapi dia tiap-tiap hari keluar untuk pergi kerja lah. So tetap kena pakai tayar touring. Rasanya tayar ni lebih better sikit lah daripada tayar stock dia. Tayar stock motor ni dia bagi Maxxis Super Max. Maxxis Super Max kalau betul-betul tengah panas, jalan panas dia okey lah, dia grip sikit. Lepas tu angin dia kena cun, betul-betul cun. Kalau angin tak cun, memang dia tak sedap lah bawa. Tayar mesti goyang-goyang, mesti geli-geli je.
Dia dah tambah divider sebab selalu orang keluar kat sini cross sini kan. Patutnya tak boleh, tapi ini je paling senang sebenarnya jalan. Tapi dia tutup macam ni payah. Orang yang bekerja dekat dalam tu, macam aku, nak kena keluar dekat ada satu lorong tengah tu. Lorong tengah tu, lori besar-besar memang jalan ke situ. Orang berada 150 GSX. Mantap, jarang nampak motor ni. Nampak berada tu, tak nak kalah dia. So jalan tengah tadi tu, kalau hujan memang bertakut kan. Lori keluar masuk, dia sampai dah berlompat dalam lah. Jadi tak sesuai nak jalan, merosakkan kereta. Kalau motor, lagi jangan cerita lah. Itu pasal ramai prefer untuk keluar dekat jalan tadi tu. Tapi jalan tadi tu pun dah buat. Tu nak tak nak tu rasa lah. Minum je lah. Sarapan pagi sekejap. Tengah hari kan tak payah makan kot. Alright, makan pun sudah. Lepas pagi. Chill saja. Aduh, minyak nak habis sudah. Si minyak dulu ke lagi ya. Tengok jalan dia macam haram. Ini pun dah tambah tu. Kalau hujan lebat itu kan, dah macam masuk kawah dah weh. Semua terpaksa keluar sini. Macam mana pun dah tak tahu dah. Kiri kanan, kanan kiri. Alright, aku dah sampai office. Kalau korang suka dengan konten aku, ya ini tak ada orang. Kalau korang suka dengan konten aku, minta tolong untuk subscribe, like dan comment. Nanti aku share lagi video-video yang lain. By the way, ni lah tayar yang aku decide untuk pakai Angel GT. Ada sebab kenapa aku pakai tayar ni sebenarnya. Sebenarnya kalau aku pakai tayar untuk corner, nanti aku lupa diri. Kita kena ingat kat rumah ada
Anak dan isteri sedang menunggu. Family yang sedang menunggu di rumah. So bila tayar tu bukan untuk corner, jadi aku tak corner secara berbahaya. Baik aku jalan straight saja. Ingat tu. Sebab tu aku pakai tayar ni. Bukan aku tak nak pakai tayar corner. Nampak tak? Itu alasan-alasan orang yang tak ada duit. Buat alasan je lah kau ni. Alright. Apa-apa jumpa lagi. Assalamualaikum.